Azad Azmi, kau pernah tipu aku dulu tau. Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Abang kepada pempengaruh dan usahawan Siti Jamu Mall iaitu Abang Ijam tampil membuat pendedahan mendakwa pelakon Azad Azmi masih belum melunaskan hutang berjumlah RM15,000 yang dikatakan tertunggak sejak 6 tahun lalu. Abang Ijam atau nama sebenarnya Muhammad Khairul Nizam Wahidin mendakwa jumlah berkenaan diberikan atas dasar membantu pelakon itu memulakan perniagaan termasuk menyediakan barangan jualan serta sokongan untuk siaran langsung di platform media sosial. Memang lama saya simpan benda ni tapi sampai sekarang senyap bila tengok nama dia tengah naik dan jadi perhatian saya rasa ini masa untuk dia tampil jelaskan. Ini bukan soal tumpang glamour tapi ini soal hutang. Jadi jangan lari. Dia datang tu kita memang niat nak bantu waktu tengah susah. Kami beri barang bukan sikit lebih RM15,000 untuk dia mula berniaga dan bangkit semula. Tapi selepas dapat semua itu, Azad terus hilang. Saya hubungi pun tidak dijawab. Mesej tak balas sampai sekarang katanya. Menurut Abang Ijam, beliau mempunyai bukti kukuh berhubung dakwaan tersebut dan sedia berdepan sebarang tindakan undang-undang sekiranya kenyataan yang dibuat tidak benar. Kalau saya menipu, saya sanggup disaman sebab saya ada bukti mengenai semua ini. Rasanya semua tahu sebab ada sosial media, kan jadi boleh tengok balik video lama luahnya. Beliau turut mendakwa telah berusaha menjejaki pelakon berkenaan selama 6 tahun namun tidak berjaya. Sekarang bila nama dia kembali disebut-sebut di media sosial, saya cuma nak ingatkan, kau pernah ada hutang dengan aku, hutang tetap hutang tambahnya. Bagaimanapun, Abang Ijam tidak menolak kemungkinan untuk menyelesaikan perkara itu secara baik, namun menegaskan Azad perlu tampil bertemu dengannya terlebih dahulu. Dalam pada itu, Abang Ijam turut memaklumkan beliau telah membuat 3 laporan polis terhadap bekas pekerjanya yang membabitkan dakwaan pecah amanah yang didakwa menyebabkan kerugian hampir 2 juta kepada syarikat Jamu Mall serta kehilangan barang kemas miliknya. Selain itu, beliau turut mendakwa menerima ugutan daripada salah seorang individu terbabit sekaligus memaksa mengambil tindakan undang-undang lanjut terhadap isu berkenaan. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.